Apa salah Samsiah selepas 70 tahun? Buku, bukan pistol. Biarlah anak muda tentukan nasib Samsiah Fakih. Tahun lepas, Alip dah baca buku memoir Samsiah Fakih dekat online. Okey. Dan minggu ni, bila saya find out yang buku ni telah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau Alip terbaca buku ni sekali lagi, Alip akan dikenakan tindakan. Ini yang buat Alip sebenarnya confused. Kenapa kerajaan nak haramkan autobiografi yang dah ditulis hampir 20 tahun lepas, di mana penulisnya meninggal dunia setahun kemudian dan menjadi tajuk perbualan. Malah mengancam sekuriti negara hari ini. Cerita Samsiah Fakih ni mudah je. Antara wanita daripada Negeri Sembilan yang berpendidikan di madrasah di Kuala Pilah dan kemudian dipandang panjang Indonesia yang dikenali sebagai Serambi Mekah. Samsiah terlibat dalam nasionalisme Melayu selepas Perang Dunia Kedua dan apabila darurat mula memilih perjuangan komunis. Kemudian, beliau hidup di China sehingga perang tamat dan kembali ke Malaysia pada tahun 1990-an selepas perjanjian damai. Dan sebab hidupnya yang begitu unik, begitu penuh liku, melibatkan perjuangan berdekat-dekat, dia tulislah buku 20 tahun dahulu. Buku ni bukan bestseller pun dan kebanyakan orang muda yang saya kenal langsung tak kenal Samsiah Fakih. Kalau nak kerajaan paksa orang muda benci Samsiah Fakih, mudah je. Paksalah orang muda baca buku sebab rata-rata kawan Alip tak minat baca buku. Tapi satu perkara yang pasti, membaca buku Samsiah Fakih tak menjadikan saya seorang komunis. Sebab komunis telah tamat di dalam dunia selepas kejatuhannya pada awal 1990-an. Tak pelik ke ban buku buat orang muda sekarang sedar bahawa ada buku komunis. Walhal sebelum ni tak ada orang ambil kisah pun tentang Samsiah ataupun bukunya ataupun komunis. Universiti Kebangsaan Malaysia menerbitkan buku ini pada tahun 2004. Satu fakta yang menarik, cucunya sekarang ialah seorang ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor. Korang boleh teka lah kot dia daripada parti mana. Bagi Alip sebenarnya seronok nak tahu sejarah perjuangan Samsiah Fakih ni sebab dia ada menceritakan tentang tempat lahir Alip sendiri iaitu di Temelloh, Pahang. Kawasan ini pernah menjadi pusat gerakan pejuang berhaluan kiri bagi seluruh Pahang. Kampung Lubuk Kawah menjadi saksi bagaimana Samsiah Fakih dan ahli PKMM berlindung daripada tentera British sewaktu darurat bermula. Semuanya diceritakan di dalam buku ini. Bukan di buku teks sekolah, bukan juga di muzium tokoh di Bandar Temelloh. Jadi sejarah macam ni, ia buatkan lebih real, lebih Alip tahu tentang sejarah tempat Alip sendiri. Dan Alip masih tak faham kenapa nak ban buku ni. Sebab bukunya memang ada merata dekat online. Jadi, apa motif nak gam buku yang orang sendiri tak kenal pada tahun 2026?